cactus ataupun ada orang panggil pricky cactus. Jadi cactus ni boleh dimakan. Sebenarnya di negara Latin ataupun di bahagian padang pasir dia ni orang makan. Sedap dimakan. Berbagai cara digunakan untuk perubatan tradisional. Tapi hari ini saya nak kongsi satu yang barangkali boleh membantu mereka yang ada sakit buah pinggang, yang kronik, yang sedang kronik, yang baru menjadi sakit buah pinggang, mula macam-macam dan sebagainya, macam-macam dah tak boleh makan, ini boleh makan. Ini bagus. Apa yang kita perlu buat ialah kita ambil sebesar ni, sebesar tapak tangan ni. Kemudian dia ada duri dia kecil-kecil ini, kita kikis sikit, kemudian kita bakar. Bakar di dapur boleh, atau bakar dengan arang pun boleh, kayu pun boleh. Bakar, kemudian kita buang bahagian kulit atas tu, kita kikis dan buang. Kemudian kita makan isi tu. Isi sebesar ni boleh makan 2 kali. Maknanya pagi dan petang. Mula kalau bagi mereka yang tak ada api kat rumah ataupun tak sempat bakar, dia boleh saja buang, kikiskan ni kulit atas, kemudian dia potong, dia rebus dengan 2 gelas, jadikan 1 gelas dan amalkan minum pagi dan petang. InsyaAllah dan semoga ia dapat membantu. Kalau dia serasi dengan anda, pasti dia akan membantu. Boleh cuba. Wallahi astalabi.